Kalau kita ada niat nak hidup lebih lama dan lebih sihat, tapi ada satu superfood ni yang kita tak mengamalkan setiap hari, kita ni sebenarnya sangat rugi. Minyak zaitun ni merupakan satu superfood yang bukan saja sering dikaji melalui Mediterranean diet, tetapi dia juga merupakan satu makanan sunnah. Walaupun kita tahu minyak zaitun ni sangat hebat, kita boleh kira je berapa orang yang mengamalkan minyak zaitun setiap hari. Jadi dalam video ni saya nak kongsikan 4 manfaat kesihatan sekiranya kita mula mengamalkan minyak zaitun setiap hari. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Okay guys, bila kita bercakap pasal makanan ni, ada beberapa kategori besar yang kita kenali sebagai macronutrients. Contohnya seperti carbohydrates, protein dan juga lemak. Apabila kita zoom in ke dalam kategori lemak ni, kita akan dapati ada lemak yang tidak sihat, contoh seperti trans fat dan juga lemak tepu, dan juga kategori lemak sihat iaitu lemak tidak tepu. Lemak tidak tepu ni pula dia ada jenis mono dan juga poly, di mana minyak zaitun dia jatuh under mono unsaturated fats dan omega 3 fish oil semua tu dia jatuh under lemak poli. Sebab kadang-kadang orang confuse antara minyak zaitun dan juga fish oil, dia tak sama. Secara ringkasnya, kita perlu elakkan terus lemak bahaya seperti lemak trans, kita perlu kurangkan lemak tepu seperti butter dan cheese, dan kita perlu menggantikannya dengan lemak-lemak sihat. Jadi manfaat pertama mengamalkan minyak zaitun setiap hari adalah berkaitan dengan kesihatan jantung. Dekat Malaysia dan seluruh dunia, serangan jantung masih menjadi punca kematian utama. Dalam tekanan darah ni ada dua bacaan utama. Bacaan di atas dikenali sebagai systolic pressure dan bacaan di bawah dikenali sebagai diastolic pressure. Kesan pengambilan minyak zaitun setiap hari ini berpotensi mengurangkan tekanan darah yang atas sehingga 10 mm mercury. Tapi ini bukanlah tiket untuk kita stop terus ubat-ubat hospital. Cuma mungkin kita tidak memerlukan dos yang terlalu tinggi. Selain daripada tekanan darah, minyak zaitun juga terbukti dapat mengurangkan kolesterol jahat LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Jadi kalau kita tahu kita ni adalah seorang yang obese, perokok dan mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai penyakit jantung, kita sendiri adalah sangat-sangat berisiko. Kesan kedua mengamalkan minyak zaitun setiap hari adalah potensi dia untuk mengawal paras gula dalam badan. Terutamanya untuk pesakit kencing manis, perkara ni sangat-sangat penting. Ada satu bahan dalam minyak zaitun ni dikenali sebagai polyphenols yang mampu menghantar signal kepada organ pankreas kita untuk merembeskan insulin. Lagi banyak insulin dirembeskan daripada pankreas, lagi rendah paras gula dalam darah kita. Selain daripada merembeskan insulin tambahan, minyak zaitun juga berpotensi untuk meningkatkan sensitiviti insulin sedia ada. Sebab dalam pesakit kencing manis ni, isu dia bukanlah kekurangan insulin. Isu dia insulin dalam badan dah terlalu tinggi, cuma badan tak mengenali insulin kita. Inilah situasi yang kita kata rintangan insulin ataupun insulin resistance. So solution dia bukan untuk kita tambah lagi insulin dalam badan, kita kena cari jalan untuk increase sensitivity badan kita kepada insulin sedia ada. Jadi guys, sebelum kita teruskan, ramai sangat orang tanya saya macam mana nak pilih minyak zaitun yang original. Sebab kita tahu ada banyak sangat minyak olive oil yang fake dekat luar sana yang dicampur dengan minyak-minyak yang lain. Jadi untuk video hari ini saya berkolaborasi dengan Sihatih untuk membawa kepada anda semua minyak zaitun yang original dan berkualiti tinggi. Extra virgin olive oil early harvest daripada Sihatih ni diimport daripada Turki dan buah dia dituai pada awal musim sebelum dia masak. Kelebihan buah dituai pada awal musim ni sebab dia mengandungi khasiat nutrien yang lebih tinggi berbanding dengan buah yang dituai pada lewat musim. Buah yang dipetik ni perlu melalui cold press dalam masa 3 jam selepas dia dipetik dan dia ditransport ke Malaysia menggunakan kontena sejuk beku. Kontena sejuk beku ni dia sangat penting bagi mengelakkan minyak zaitun ni terdedah kepada suhu yang sangat panas di atas kapal dan boleh menjejaskan kualiti dalam minyak zaitun ni. Minyak zaitun daripada Sihatih ni juga adalah syarikat pertama yang menjalani ujian makmal sebanyak 2 kali, di Turki sekali dan di Malaysia sekali, dan telah memenangi pelbagai pingat emas di pertandingan minyak zaitun antarabangsa. Sebenarnya bukan senang nak maintain kualiti minyak zaitun ni daripada buah tu dipetik daripada pokok sehinggalah sampai kepada end user macam kita. Dan sebab tu saya personally yakin dan berpuas hati dengan quality control daripada Sihatih ni. Jadi kalau anda nak cuba rasa minyak zaitun yang original daripada Turki ni, anda boleh cuba extra virgin olive oil early harvest daripada Sihatih ni. Saya akan tinggalkan link di bawah. Jadi kesan yang ketiga mengamalkan minyak zaitun setiap hari adalah potensi dia untuk melawan kanser ataupun barah. Phenolic compounds dikenali sebagai oleocanthal dalam satu kajian dapat membantutkan pembesaran sel kanser payudara. Oleocanthal juga meningkatkan keberkesanan ubat kanser tamoxifen yang banyak digunakan untuk merawat kanser
kanser payudara. Walaupun kita memerlukan lebih banyak kajian mengenai olive oil dan juga kanser, ia menunjukkan yang banyak lagi manfaat yang belum kita kenal pasti dalam olive oil ni. Dan kesan yang keempat, pengambilan olive oil setiap hari ni adalah kemampuan dia untuk melawan keradangan. Sebenarnya keradangan ni diperlukan oleh badan untuk repair tisu-tisu yang rosak. Problem dia adalah keradangan yang kronik atau keradangan yang berlarutan untuk jangka masa yang panjang. Banyak penyakit sebenarnya berkait rapat dengan keradangan yang kronik. Contoh seperti masalah jantung, kencing manis, penyakit sendi dan macam-macam lagi. Hebatnya kesan anti radang oleokantal dalam minyak zaitun ni didapati sama kuat seperti ubat tahan sakit bernama ibuprofen menurut satu kajian. Cuma seperti mana kita tahu, ubat-ubat tahan sakit ni datang juga dengan beberapa kesan sampingan. Jadi berapa banyak minyak zaitun yang perlu kita amalkan setiap hari? Berdasarkan American Heart of Association, orang yang makan lebih daripada separuh sudu besar minyak zaitun berjaya mengurangkan kematian mengejut berkaitan dengan jantung dan penyakit Alzheimer's. Cadangan pengambilan minyak zaitun ni adalah 2 sudu besar setiap hari. Pengambilan minyak zaitun ni boleh diletakkan di atas masakan yang sudah siap atau boleh makan terus macam tu. Pastikan kita memilih jenis extra virgin dan bukan jenis lain sebab kategori inilah yang mempunyai pemprosesan yang paling sikit dan nutrien yang paling tinggi. Jadi guys, dah tiba masa untuk kita mengambil langkah proaktif dalam menjaga diet seharian kita. Gantikan lemak-lemak yang tidak sihat dengan minyak zaitun dalam masakan kita. Jangan simply tinggalkan ubat-ubat hospital sewenang-wenangnya. Berbincang dengan doktor anda dulu sebelum buat apa-apa keputusan. Dan kalau anda tak mau penimpala nak cari minyak zaitun yang confirm original, anda boleh cuba extra virgin olive oil early harvest daripada Sihatin ni. Saya akan tinggalkan link di bawah. That's the video guys. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.